Okay bang, thank you. Saya Ijam Castello daripada Ipoh, Perak. Okey bang, cerita sikit kereta dekat sebelah abang ni. Kereta apa ni bang? Kereta Nissan Fairlady 350Z tahun 2003. Okey, modifikasi saya bermula daripada luaran lah. Untuk design ni, untuk warna hijau ni saya cat full body. Lepas tu untuk Dragon ni saya wrap body kit. Nissan Fairlady ni saya menggunakan body kit Versailles V1. Lampu ni saya custom. Okey. Custom, bukan original punya lampu. Dia lampu yang apa orang kata aftermarket. Tapi saya ada tambah ring light, ada design macam umpama lah macam bendera Jepun. Red Sun punya design bersama dengan Z, tulisan Z. Untuk rim ni saya custom mengikut kelebaran wide body saya ni, bersaiz 19 inci, depan 10 JJ, belakang 10.5 JJ. Okey, suspension kereta ni saya menggunakan BC Racing, BC V1. Spoiler ni dia nampak special sikit, orang panggil kepala itik, leher itik. Saya custom, saya buat spoiler ni dekat Semenyih, dekat kedai bernama Cypher Body Kit. Okey, untuk dalam kereta ni kita ada 4 seater. Selalunya Fairlady ni dia 2 seat saja. Macam yang ni saya dah custom. Seat belakang tu saya menggunakan seat Skyline G35 Infinity. Daripada segi enjin bang, ada buat penukaran ke atau masih stok lagi? Okey, untuk enjin saya dah ada upgrade beberapa part lah. Orang kata macam sekarang ni stage 2 lah. Macam saya dah tukar sistem intake. Lepas tu untuk plenum spacer untuk intake dia. Lepas tu gearbox untuk bahagian belakang ratio. Lepas tu throttle body saya ada upsize. Lepas tu untuk bahagian performance dia macam ECU management saya gunakan Max ECU Sport. Okey, so apa lagi next project abang untuk kereta ni? Next project mungkin bahagian interior lah kot. Ikutkan sebelum ni saya dah memang nak buat interior. Tapi disebabkan design terdahulu ni dah macam orang kata dah terlalu lama. Jadi orang kata hold dulu yang dalam, kita buat luar dulu. Andai kata kalau ada orang nak beli kereta ni, berapa harga abang berani buka? Untuk beli saya rasa mungkin tak jual. Mungkin tak jual. Sebab orang kata yalah kita dah build kan, daripada A to Z. Jadi orang kata kepuasan tu, orang kata kalau ikutkan kepuasan belum puas lagi. Ada banyak lagi beberapa part. Mungkin kalau dah selesai tu mungkin ada orang kata apa, tawarkan mungkinlah, tapi rasanya taklah kot. Sayang. So maknanya mungkin akan simpan lah kereta ni. Akan simpan lah. So nanti tunggu anak-anak dah besar lah. Betul, waris pada dia orang pula. Waris pada dia orang pula. Sebut sedikit lah, cerita sikit pasal Shotgun Bliss ni. Okey, Shotgun Bliss. Shotgun Bliss ni saya sebagai orang kata founder dia. Okey, bermula pada tahun hujung 2003. Okey, masa tu sebab saya lebih aktif kepada event auto show apa semua. Jadi saya nak mengajak dengan lebih ramai lagi kawan-kawan ahli-ahli baru ataupun yang lama untuk join, untuk pergi bersama. Orang kata happening bersama lah. Dan juga Shotgun Bliss ni special ya. Kita tak ada select kereta. Oh, semua ada? Maknanya local, Conti, KDM, semua boleh. Abang belajar bunyi sikit bang Boleh insyaAllah. Okey, terima kasih banyak bang. Okey, sama. Okay bang, thank you.